Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekolah SMK Mat Lagam telah menerima kedatangan pengetua yang baru, seorang ayahanda. Jadi, marilah kita saksikan bersama-sama. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Dan setiap orang kena faham masuk dia SMK Mat Lagam lepas silat ini. Why can't they understand? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, Semoga sekolah terus percaya that different. dengan tuan-tuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pengadu transformasi pendidikan, dan salam kemahan. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have. Apakah perasaan anda dapat ayahanda yang baru? Saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana mendapat ayahanda pada hari ini. Pertama sekali saya rasa teruja kerana tahun ni kita menerima pengetua baru, iaitu seorang ayahanda, dan saya harap ayahanda dapat meneradui SMK Mat Lagam ni dengan lebih cemerlang dan lebih gemilang lah. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya interview sikit? Boleh. Apakah perasaan cikgu dapat masuk ke Tasmal, dapat bertukar ke Tasmal? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator hari ini bertanya tentang perasaan cikgu. Untuk jawapan perasaan ini ada dua, iaitu suka ataupun tidak, itu jawapannya. Tetapi cikgu sedikit huraian. Bila menyebut perasaan itu, iaitu terlalu subjektif. Memang dapat ditukarkan daripada sekolah yang lama ke sekolah yang baru, ada merupakan harapan je lah, sebab berulang alik itu agak jauh, tetapi dapat didekatkan. Perkara yang menjadi orang cakap kebanggaan cikgu, iaitu cikgu dapat berada di satu sekolah yang hebat di daerah Kumaman, yang mana cikgu dikendaki menerajui ke sekolah tersebut, mengekalkan kecemerlangan dan meningkatkan lagi kecemerlangan di sekolah ini. Apakah harapan cikgu untuk sekolah kita, cikgu? Okey, harapan memang tinggi menggunung lah. Pada ketika ini pencapaian daripada segi pencapaian akademik dilihatkan daripada analisa yang dimaklumkan, iaitu pencapaian pada ketika ini GPS sekolah 2.44. Harapan cikgu di bawah kepimpinan cikgu, GPS sekolah akan meningkat sehingga 2 ke bawah, iaitu 1 point something, iaitu kita sebaris dengan sekolah berasrama penuh dan juga MRSM. Itu daripada segi pencapaian akademik. Tetapi daripada segi kemenjadian murid, pelbagai cikgu menggalakkan semua penyertaan pelajar, dan juga dalam masa yang sama meningkatkan kerohanian pelajar murid-murid yang ada di sekolah ini. Terima kasih cikgu. Berakhirlah sudah majlis kami pada hari ini. Kami harap Tasmal akan terus terunggul dan teratas.
Amin. Terima kasih. Bye.